Ada 3 feature dalam CapCut ni yang kalau korang guna boleh mempercepatkanlah proses video editing korang tu. Feature pertama adalah presets untuk teks ni. Kalau ada element teks yang korang selalu guna untuk video korang, korang simpan je dalam preset ni. Bila kita nak guna lagi in the next video, kita just klik dari preset ni je. And then yang kedua, auto captions. Kita klik je generate dekat bawah ni, subtitle auto keluar dekat video kita tu. Tak payahlah kita nak kena type sesuatu. Bila ada subtitle ni, video engagement akan jadi lagi tinggi. Yang ketiga, filler words. Under auto captions ni, nampak advanced options ni kan? Klik and korang akan nampak identify filler word. Yang ni boleh on kan? Bila kita on, CapCut dia akan detect perkataan-perkataan yang tak perlu dalam video kita tu. Macam contoh silence. So, bila dah detect tu, kita boleh delete je segala silent-silent dalam video kita tu. So that video pace kita akan jadi lagi laju, membuatkan orang akan lagi tertarik untuk tengok video kita.